itulah perjalanan permulaan. Kemudian siaplah teaser 5 minit. Yang belum tentu lagi stesen akan pilih. Dihantarlah teaser itu ke stesen TV. Masya Allah Ki. Saya ni tak tahulah, nama tak ada. Mana ada nama masa tu kan. Tapi Saifulan kan nama kan. Ha? Saifulan kan. Si Fulan lah. Si Fulan tu Kata lepas Kasim baru dapat Johan Asyari Arif. itu memang nama aku. Kata tadi tak ada nama. Bukan. Belum mencipta nama. Belum mencipta. belum dikenali. Belum dikenali. Dan juga TV3 setuju untuk ambil yang belum dikenali ni berlakon watak. Masa tu main supporting. Botak ni kira bukan pelakon utama. Dia pembantu, pelakon pembantu. Faham. Pelakon utama Zahiril Azim. Memang dia orang dah pilih lah. Saya setuju lah. Aku setuju lagi. Itu cerita dia. Itu yang jadi je watak botak tu. Iya. Dan abang apa perasaan bila tahu yang watak Juvana watak botak dalam Juvana ni fenomena gila. Fenomena. Okey. Satu ikonik ah. Masa episod pertama Kepeng